ekor. Itu mamba ada warrior. Tengok saiz guys. Tadi. Mantap. Ni panjang dah ni. Oi, padu ni. Dekat 100 cm lebih ni panjang ni. Dia kalau masuk event. Ada rank ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome back to Fat Balas Fish Hunter. Okay guys, hari ni aku turun lagi ke Sungai Kedah. Turun dengan idola kita, si sejarah kita dan Cik Bri. Main dengan mereka hari ni selang 2 hari. 2 hari lepas hari Jumaat aku turun. Alhamdulillah dapat juga tekok. So hari ni aku repeat lagi kat kawasan lain pula. Tu hari aku main area Nipah. So harap hari ni adalah mana-mana kan. Lepas ni tak tahu lah nak turun bila pula. Sebelum event Sungai Kedah ni dah turun dulu. Dan lepas event turun camuk habis aku rasa Sungai Kedah ni. Okay, macam biasa guys, bagi yang baru hadir ke channel aku jemput engkau untuk subscribe dan tekan tombol lonceng. Bagi yang dah support aku ucapkan ribuan terima kasih. Okay guys, jom kami dah gerak ni slow-slow nak menuju ke spot. Apa lagi aku update lain. Cargas. Tumpuk anak pertama guys. Cuba tengok anak ni macam mana. Duk main kat luar. Di sini dia tak ada ni. Tu punca mah tu. Sentuh sekali sikit lah. Tak kira masuk buah tu. Tu masuk dah. Tu makan tu. Oh, mocik nak udang tu, nak ikan tu. Tu ni. Datang ni pun dia turun lambat. Ambon mak tu. Makan endang turun. Sensus. Bukan, sensus. Spy mission. Dia body dia berat, dia bulat. Dia lambat turun. Ni pergi jolok je. Keluar. Keluar tok kerang. Keluar lah nak belanja di tengah. Pagi Pak buat naik dia lepas nak hari. Naik. Dia tak ada lagi 2 kali dah main yang ni. Tak lagi. Tu. Tu. Pasal nak balik. Main jiwa ya. Tu. Dia tu. Ni. Tak turun. Tu.
batang tu. Betul. Kita sama jatuh, mama depan-depan dah. Thang ha 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 makan apa tu dia. Ha. Tak apa. Lawan dulu. Ada ke tak ada? Ada. 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 Tarik bang kambing tu. Nak kau tak boleh. Ada. Ada. Ha. Oh. Makan sepena guys. Ada. Makan sepina. Jatuh tu hatang song. Bang. Ni tu. Oh. Besar. Pedih dari. Kena bawah dagu. Tekan. Saiz. Oh. Jaga. Kelak di tengah terus. Oh, ayo ring. Oh. Nampak dia. Tekan ni. Dia juga anak. Awak macam mana? Oh, nampak. Tekan ni. Dia tak naik. Nampak. Aku raek ah. Aku raek ni. Bukan aku raek lah. Ibu mamba. Oh. Jaga. Ibu mamba ada warrior. Tengok saiz guys. Tadi. Mantap. Ni panjang dah ni. Oi, padu ni. Dekat 100 cm lebih ni panjang ni. Dia kalau masuk event. Ada rank ni. Panjang orang ni. Anak besar kau dah Anak besar. Yang kata tak ada. Yang kata tak ada. Buat jual mahal dengan anak besar tengok. Ni tak ni. Buat jual mahal anak besar. Besar. Besar ke je kaiba ni padu. Ni 24 LB wah. Hai. 18-20. 18-20. Padu lah. Padu. $17, $18, $19. 19 LB. Apa? Duk teka tu kena dah. Tengok padu kan 19 LB. Oh. Ya amat. Kaibo. Hai tu tak boleh tanggung tu kena kaibo. Ni bawa tomam. Kena ni sikit sebab bahaya sikit ni. Sebab boh dalam pejak. Tak ada apa? Tak boleh. Ada ni. Tak leyak tak ni. Ada apa dia punya Grip kat tangan. Tak ada grip kat tangan. Kena ni. Ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. 19 LB guys. Sejauh kita. Okey. Besar guys. Rekod Pribadi. Rekod peribadi sis 19 LB. Wah, sungai Kedah. Ni. Anak Hitway. Langsung. Aduh. Ambil terus. Keren. Ada rasa.
Semua apa? Bawah Julai pokok. Aku bawa tukang kerang masuk pergi tepi juga dah. Ayo. Makan kami. Tak kami dah mak je kami lepas ni. Kalau makan rapali minta iki. Makan gula. Habis. Makan kami tu apa? Kami ni. Kami makan rapali minta iki. Kami dekat selfie lah. Kami terbaik. Kami makan rapali minta iki. Jadi gulai. Kalau tu buat pakai apa ni? 22 LB tu. Pak kata nak ambil 22 LB lawan je jangan. Tak sampai. Tak sampai. Jauh. Alah ya tu tak naik ni. Tak dia bawa penyauk ni dulu. Asam. Okey, ambil. Okey. Okey. Alhamdulillah. Ui, kat biru. Tak. Nak lebih kurang lah yang kat jauh tadi. Oi. Lebih kurang lah panjang. Mantap lah. Alhamdulillah guys. Landed juga mama biru. Mana bukti biru mata hitamku. Ambil jam. Biru lah. Penuh kamera. 1, 2, 3, 4. Dia guys, mama ke papa ni tajam pelik pun. Tu dah. Tapi besar ni mama. Tengok. Okey. Kita release guys. Release dulu. Tak. Dia hang kelepek aku. Mampoi. Tak lagi. Dengan grip tu. Okey. Tum. Okey. Pat, mama ke berapa season ni? Mama kedua. Selang 2 hari turun. Karan tak? Karan. Ni lagi karan tu. Karan. Tu dah guys. Oh, tomai makan petang guys. Okey, jom. Kita release. Tenang. Tolong kami. Kami tersangkut di hutan Amazon. Oh, gila guys. Tengok bot lalu. Oh, keliling. Jenuh perih. Jenuh. Gila tebal. Tolong. Mada tolong. Okey guys, alhamdulillah dah sampai di pangkalan. Ada juga maneh-maneh ni.
Aku strike tekok. Si Sejauh kita champion lah ni. Kau Champion lah ni. 19 LB ya. 19 LB dah. Aku tak boleh lawan tau. Aku curut-curut ya. Kalau kata game ni dia nombor 1 lah ni. Pasal ikan dah lah 19 LB panjang tu. Panjang Tak nak sama ni tu, sama lebar dengan rambut tu. Tu baru 19 LB macam mana lah weh. 24 LB, 25 LB. Weh. Maklumlah kita ni newbie tak bisa tengok ikan besar-besar. Okay guys, apa-apa pun terima kasih lah Ayuk kat tekong kita. Cik beri. Dia tekong tak apa. Tekong tak ada masalah kan. Dia tolong cari ikan kat kami. Okey. Jom nak kemas-kemas barang. Cargas lah. Bagi yang dah menonton video aku sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Bagi yang baru hadir, aku jemput hangpa untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Jom. Semoga kita jumpa lagi di episod di Fabel Hunter.